Suspension BMW padu, kau tahu tak sebab apa? Pernah dengar nama tak? Know Your Classic. Berjaya buat DNA BMW ni padu. So hari ni kita nak cerita pasal yang pertama adalah F30. Kereta tahun 2012 sampai tahun 2019. Kereta ni sporty tapi masih lagi boleh kita buat sebagai daily drive setiap hari dekat dalam Malaysia ni. Okey, DNA F30 ni macam mana? BMW dia nak kekalkan rasa driver's car tu. Tapi apa yang dia buat, dia mula bagi lebih dekat comfort untuk market yang makin membesar. So apa yang buat F30 ni rasa lebih padu? Yang pertama adalah tentang setup asas dia yang firm dan memang stable, terutamanya model M Sport. Yang kedua adalah suspension geometri yang dah memang buat kereta ni stable, firm gila. Yang ketiga adalah tentang dari awal lagi diorang dah memang bagi run flat tire. Kau tahu tak sebab apa? Sidewall keras. So ini pemain peranan dekat dalam dia punya handling. So senang nak explain macam mana rasa bawa F30 ni. Steering dia lebih direct, kereta rasa lebih ringan dan kereta rasa lebih lincah. Faham tak? So seterusnya tentang G20. 3 series juga tapi tahun 2019 sampailah sekarang. Kereta ni untuk apa? Ramai orang cakap chassis lagi ketat, corner lagi ganas. Betul ke? So DNA dia pula macam mana? DNA dia bila dia upgrade supaya profile dia ataupun dia punya handling jadi lebih rigid dan jadi lebih precise. So generation ni ramai orang cakap dia dah naik level lagi compare to F30. Level dia sampai mana? Tinggi oh. So apa yang berubah untuk model G20 ni? Yang first adalah tentang body rigidity. Apa yang functionnya? Suspension kau sebenarnya boleh kerja dengan lebih tepat. Yang kedua adalah tentang suspension tuning dia lebih sharp, especially bila kau masuk corner. Yang ketiga, bila dia ada banyak variant adaptive M. So kau boleh pilih comfort, kau boleh pilih sport. So flexible, kau boleh tenang dalam keadaan comfort ataupun kau boleh tegang dalam keadaan sharp. Mana satu kau nak? So rasa bawa dia macam mana? Cornering of course lah lebih sharp daripada F30. Overall dia adalah refine tuning daripada F30. Yang ini baik. So yang ketiga adalah G30 5 series, kereta yang dikeluarkan daripada 2017 sampailah sekarang. Kereta-kereta boss tapi tetap BMW. So DNA dia macam mana? 5 series ni dia target comfort plus high speed. Kereta laju, besar dan senyap. Tapi masih ada BMW feeling tu. Apa yang buat dia padu G30 ni? First kali adalah platform dia yang matang. Dia rasa solid, heavy, stable. So yang kedua adalah target dia bukan nak jadi lincah macam 3 series. Dia lebih kepada stable, heavy untuk corner-corner highway yang panjang. Faham tak? Yang ketiga, bila mana banyak unit yang ada adaptive suspension. Contoh air suspension ke, yang korang boleh adjust for certain spec. So buat korang lebih flexible juga in terms of suspension dia. Boleh jadi selesa tanpa hilang kawalan. So macam mana rasa bawa dia? G30 ni memang king bro dekat highway. Dia rasa padu, solid, memang tak dinafikan. So bila kau dekat jalan yang teruk ke, speed